Macam ni rupa dia kalau cooling coil bocor. Nampak lumut kat sini. Hello guys, Ajak sini. Kita ada satu Azia full service aircon dan juga tukar cooling coil bocor. Dia tukar sekali semua hose ni, nampak? Hose aircon pun semua dia tukar. Ini customer yang tukar sendiri ya, bukan kita suruh. Kalau kita cuci je. Bila nak tukar, kita dah pulang kat dia. Main point kat sini adalah dia punya cooling coil bocor. Macam mana kita tahu bocor? Buka-buka dah nampak dah lumut kat sini. Dah memang terang-terang dah bocor. Ini kalau kita buat water test pun memang akan nampak berbuih kat sini. Nasib baik dia tukar sekali expansion valve. Sebab tengok, ini kalau macam ni memang tak akan dapat buka dah. Ini nampak dia dah mati dah skru kat sini karat. Benda dah 9 tahun tak pernah buka. Macam ni lah. Inilah benda-benda yang kita hadap. Ada kita pernah dapat hose ni tak boleh buka. Memang melekat terus. So kita ni hose-hose semua dia tukar. Cooling coil kita tukar, expansion valve. Condenser pun kita tukar, nampak baru semua original. Kompresor je kita tak usik sebab kompresor dia masih elok dan bajet owner pun dah lebih. Kita sekarang tengah flushing, kita buat leak test. Kalau okey semua cun. Dia punya sistem aircon akan jadi macam baru balik. Kalau kata hampa nak buat benda ni, nak servis aircon ke, nak flushing aircon ke, boleh datang kita punya kedai. Ada apa-apa soalan boleh komen. Nanti kita akan reply. Jangan lupa like dan follow kita. Banyak ilmu kita mau kasih. Itu sahaja. Thank you, bye.